Okey, Assalamualaikum guys. Right, kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Dimaklumkan ular tu berada di dalam rumah. Pun rumah kena cepat lah. Pun jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Dia ni bukit-bukit ni. Dua ke dua? Dalam. Okey. Ular bang. Ular. Aduh, lagi sama ni. Warna apa pun? Assalamualaikum. Sawa. Sawa. Saya ni takut dia terberak. Saya ambil slow-slow lah. Ada kursi pun. Kursi lah. Kursi nak pijak. Takut dia berak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bekas. Bekas. Apa ni? Kita tak ada bekas plastik tu. Guni. Ada. Bunyi ada satu je. Tak ada dah. Oh, Tak ada bawah ni. Bunyi tak ada. Ada tadi. Semalam tak tu dia. Apa dia kena mana ni? Dia mana dah? Ni dia dekat belakang TV ni tau, dia berak. Dia berak kat belakang TV. Besar sangat. Tak ada bekas kuih ke ada? Bekas kuih. Tapu kuih tinggi tu kan. Yang boleh bagi terus lah. Ular sawa. Boleh? Tak. Ni saya ambil penutup dia lupa. Dah masuk dalam botol, nak masuk dalam botol. Keluar pula. Habis gelas saya kena berak. Sama. Sawa. Sama.
Itu dah tadi kita dah pun selesai khemah khas ular. Dimaklumkan tadi kita dah tangkap ular tu tadi. Ular tu sawa lah, anak sawa Dia berada di apa orang panggil lah, atas tempat langsir tu lah, penggantung langsir tu kan. So dia berada kat situ, dia santai je. So saya tengok dia kecil je, comel je. So saya ingat teknik menggunakan tangan je lah, supaya bila dia berak tu tak terlalu bersepah nanti. So nanti jenuh jugalah tuan rumah tu nak cuci kan. So pun selesai lah. Ular pun kita dah ambil masuk dalam bekas kuih tadi tu. So kita akan buat kuih raya kat balai nanti, kuih ular. Tak adalah. Apa pun alhamdulillah selesai lah. So ular tu nanti kita akan serahkan kepada penghili time. Nanti tengoklah apa yang diorang akan buat kan. Terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain, teruskan support channel ni. Dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.